Customer WhatsApp saya, dia bagi tahu ada satu MCB ni jatuh. Bila on switch lampu dekat tandas dapur ada? Bilik air. Tandas bilik air. Okey. Biasanya kalau trip dekat sini ni, biasanya dia ada shorting antara live dengan neutral lah, ataupun berlaku overload. Tapi saya tengok dekat sini ataupun pengalaman sebelum ni ada shorting lah antara live dengan neutral. Okey. Bila saya angkat, okey, dia okey. Tapi bila kita buka saja switch lampu bilik tandas, dia akan trip dekat situ. Pasti lampu tu ada masalah lah. Kita akan check dekat lampu tu. Okey. Okey. Ni lampu yang bermasalah. Bila kita on saja switch ini, dia akan trip dekat MCB depan. Kita akan check lampu ni. Pasti ada masalah lah. Sama ada dia touching live dengan neutral ataupun biasanya live dengan neutral lah bermasalah. Kita akan tengok nanti. Okey, alhamdulillah kita dah siap buka. Jadi bila kita tengok dekat sini, masalah tu dia punya masalah pasti balah lah. Bila balah ni dah rosak, dia pakai lampu LED, pasti dia akan trip lah dekat MCB. Jadi kita akan asingkan daripada sini terus ke sambung direct daripada sini terus. Jadi ni tak boleh pakai lah. Kita akan cubalah dulu. Kemungkinan besar yang ni lah dah rosak. Kalau dia tak rosak lagi tak apa. Bila dah rosak, dia akan trip dekat sana. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa masalah. Rupa-rupanya bukan masalah daripada sini, tapi masalah daripada exhaust fan. Exhaust fan ni dah rosak. Bila saya buka switch tadi, meletup dekat sini. Okey. Jadi kita dah dismantle. Bila kita buka MCB balik, kita buka switch balik, alhamdulillah dia tak ada apa masalah. Yang ni kita akan sambung balik, yang ni kita akan dismantle. Okey, kena tukar fleksibel kena tukar exhaust fan yang baru lah. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah lampu dah okey. Untuk exhaust fan kena tukar yang baru lah. Okey, dia punya motor tu dah rosak. Okey, kita akan check dekat sini. Okey. Okey. Okey, jadi tak ada masalah lah. Job settle terbaik.